Aku Semi, jadi kamu makan apa? Kejap aku tanya dia. Pss, 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 pss. Ayam mentah je lah, Seto. Oh, mungkin betul ayam itu adalah burung. Tapi ada tak dia nampak burung aku dekat mana-mana? Cuba tanya dia. Pss, 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 pss. Milo tak nampak. Oh, dia cakap dia tak nampak. Okey, mari kita tengok. Oh my god, jadi betul lah anjing kamu tidak bersalah. Leganya. Tapi kita tak jumpa suspeknya lagi, Seto. Jadi kalau anjing kamu tidak bersalah, kita keluar je lah dari bilik ni. Aku tak faham lah apa yang terjadi dekat burung aku. Aku hairan, aku cuma pergi tidur dan pagi tu bila aku bangun, dia dah tak ada dekat situ. Itu sangat pelik. Malam tadi kamu ada mimpi apa-apa tak, Seto? Bila aku fikir balik, aku rasa aku ada mimpi malam tu. Wow, mimpi apa tu? Apa yang kamu mimpi, Seto? Ianya lebih kepada mimpi ngeri. Aku mimpi ada beberapa kelawar dalam bilik aku dan aku ada pedang diamond dan aku bunuh semua kelawar tu. Oh gosh, itu mimpi yang ngeri. Ya, mungkin waktu aku hayungkan pedang tu, mungkin aku dah terpukul Semi. Oh tidak. Alamak, itu sangat teruk. Oh my god, aku harap aku tak tidur sambil berjalan dan terbunuh Semi. Oh ya, mari kita pergi ke alat pengesan pembohongan. Oh, itu idea yang bagus, Yen. Jadi kita boleh tahu. Mari kita tengok adakah aku yang terbunuh Semi. Nah, Yen, kamu ambil remote control ni. Okey. Tolonglah bukan kamu yang bunuh dia, Seto. Oh my god, aku harap bukan aku yang bunuh Semi. Kalaulah aku bunuh Semi secara tidak sengaja, itu sangatlah teruk. Baiklah, untuk permulaan, aku nak tanya. Siapa nama kamu? Jawablah. Wah, nama aku Sanseto lah. Sudah semesti. Okey, mari kita tengok kamu bohong atau tidak. Yup, sudah semestinya, Yen. Okey, adakah kamu seorang baby? Nope, aku bukan baby lah. Iya ke? Tak apa, mari kita tengok. Seto baby. Apa? Aku bukan baby lah. Seto baby. Oh my gosh, apa-apa je lah. Tanya soalan seterusnya. Kamu ada mimpi ngeri ke semalam? Ya, aku ada mimpi ngeri semalam dan aku tengah bunuh kelawar waktu tu. Mari kita lihat. Benar? Kamu tak bohong? Ya, aku dah cakap. Okey. Tapi ada tak kamu terbunuh Semi waktu tidur? Oh no, aku rasa aku ada bunuh Semi. Yes, aku bunuh Semi. Waktu aku tengah tidur secara tidak sengaja. Apa? Mari kita tengok. Oh, nasib baik bukan kamu yang bunuh dia, Seto. Leganya rasa. Wait, jadi betul lah aku tidak bunuh Semi. Oh my gosh, aku ingatkan aku dah terbunuh Semi. Sekejap.